Dua. Okey. Yang tertera di sini saya rasa semua orang tahu dia. Okey. Ini merupakan kadir. Gigi pengarah bagi penelitian. Dia ni, he is the individu nombor 1 yang saya rasa adalah bertanggungjawab untuk menghantar gajah-gajah kita ke negeri Jepun, sebab tanpa persetujuan penelitian tak boleh hantar mana-mana gajah ke mana-mana pun. He is the first person who must give approval. Tanpa approval dia, definitely 100% tak boleh hantar mana-mana gajah ke mana-mana. Semua perkara-perkara berkaitan dengan haiwan liar di Malaysia, dia yang bertanggungjawab. So it is impossible untuk gajah kita pergi ke negara Jepun tanpa kebenaran dia. Now soalannya, kenapa dia bagi kebenaran? Ni adalah gajah kita, tapi dia bagi kebenaran untuk gajah kita dihantar ke luar negara. Adakah dia bagi jawapan? Tidak. Adakah dia bagi penerangan? Tidak. Semua duduk diam saja. Sebab kita duduk tanya soalan, mereka duduk diam. Kenapa mereka duduk diam? Sebab mereka tak ada jawapan yang munasabah. Itu sebabnya mereka semua duduk diam. Itu adalah ulasan saya terhadap individu ini. Seperti yang Tuan Bos kita mengatakan, baru-baru ini terdapat insiden di mana terdapat 2 ekor gajah yang telah dibawa ke suatu majlis perkahwinan di saya difahamkan di Kota Baru Kelantan. Dan macam mana mereka boleh ambil gajah dan guna untuk majlis perkahwinan? Adakah mereka menyewa gajah ni? Kalau macam ni, tiap-tiap kali kita ada majlis, kita boleh sewa ke? Does it make sense, masuk akal ke? Lepas tu, bila netizen semua buat bising, dia buat satu statement, penelitian buat statement. Oh, kita bawa gajah tu ke satu program madani di Kota Baru. You bohong kat siapa? Ingat kita bodoh ke? Kita tengok dengan mata kita sendiri. It is majlis perkahwinan. Ada pengantin. Kadang-kadang galak. Saya tahu dia datang juga, tapi saya tak tahu. Yang tu netizen tolong berikan verifikasi adakah dia hadir ke tidak. Ada. So, lepas tu terdapat video dan gambar